Hai, saya Lamando. Assalamualaikum. Hari ini saya nak share berkenaan saiz basikal. Ini yang paling penting sekali sebab kebanyakan rider-rider yang beginner salah beli saiz sebab tak mendapat info yang betul berkenaan saiz basikal mengikut saiz rider tu. Okey, kenapa perlunya saiz yang betul? Nombor satu, ia akan memberi impact atau kesan kepada cara kita menunggang. Kata contoh, saya tinggi 173, saiz M, tapi saya menggunakan saiz basikal S. Dari segi kayuhan memang boleh kayuh, tapi dia tak akan boleh dapat konsisten sebab basikal tu kecil, kita tinggi akan menyebabkan kita cepat penat. Dan lagi satu, kalau rider kecil pakai saiz besar, rider tu susah nak control bike. Okey, di sini saya akan tunjukkan cara-cara untuk mengenal pasti saiz frame. Biasanya saiz frame diukur daripada center BB di tengah-tengah ni sampai ke atas seat tube ni. Cara nak ukur daripada center BB sampai ke top seat tube. Ni frame ni saiz dia 16. Okey, tadi kita dah dapat saiz frame. Saiz frame ni dia tak sama. Setiap brand dia punya saiz ukuran dia berbeza. Ada yang 15.5, 16, 17, 17.5. Jadi cara yang terbaik adalah kita kena cuba dulu basikal tu, bawa, try dulu tengok, dan baru kita boleh tahu sesuai atau tidak. Sebab kadang-kadang ada basikal yang saiz dia M 16, ada yang M 17.5. Jadi yang terbaik kita kena cuba dulu, bawa basikal tu, feel sendiri basikal tu sesuai atau tidak dengan kita. Kita dah cuba bawa basikal tu, kita akan boleh rasa basikal tu kecil ataupun besar dengan kita. Dari segi cara kita kayuh, cara kita corner. Okey, untuk saiz S, rider ketinggian dari 158 cm hingga 168 cm. Boleh gunakan saiz 15 ke 16. Untuk saiz M, boleh guna rider dari 168 cm hingga 178. Untuk saiz L pula 178 hingga 190 menggunakan saiz L. Saiz ni just panduan asas untuk rider check saiz apa, frame saiz yang sesuai dengan rider tersebut. Untuk info yang lebih lanjut berkenaan saiz frame dan ketinggian rider, akan sambung kepada video yang akan datang. Itu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe video ini.